Bayangkan di dunia ini kita penat melakukan ibadah setinggi gunung. Nak melakukan ibadah ni bukan satu benda yang mudah. Kita terpaksa melawan hawa nafsu, kita terpaksa mengambil masa kita. Kita perlu fokus menjaga setiap rukun dalam ibadah tersebut. Tapi sayangnya kalau di akhirat, segala ibadah yang kita lakukan itu bagaikan debu yang berterbangan. Kenapa? Kerana kita tidak melakukannya kerana Allah ada dalam hati kita. Kita rasa kita lebih baik daripada orang lain. Kita rasa kita lebih mulia daripada mereka yang berada di sekeliling kita. Kita beribadah bukan nak menunjukkan kita soleh ataupun solehah di pandangan mereka, tapi kita beribadah kerana Allah. Jangan kita sia-siakan ibadah yang kita lakukan di atas muka bumi ini kerana sifat iri hati, kerana sifat ria, ujub, takabur yang ada di dalam jiwa kita. Moga Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan hati kita daripada sifat-sifat ini dan Allah mengira setiap ibadah kita walaupun sedikit. Moga Allah mudahkan segala urusan. Alhamdulillah. Jom berterima kasih.